Assalamualaikum semua, kita bertemu lagi. Okey, kita masih di bawah topik differential equation dengan subtopik integrating factor. So now, let's move on to another example. So now, this is our example. Okay, kita ada dy over dx minus 3y over x plus 1 equal to x plus 1 to the power of 4. Okay, so apakah first step kita dalam menyelesaikan soalan ini? Pertama sekali, kita kena pastikan dia mengikut standard equation. Lupa. Okay, standard equation dia adalah dalam bentuk dy over dx tambah pxy equals to qx. So, apa isu dia dekat sini? Isu dia sekarang, kita ada negatif, sini positif. Lepas tu, kita ada macam ni lah. Kita kena asingkan y tu keluar dan yang lain itu kita akan jadikan dia sebagai px. Maka equation ini akan berubah menjadi dy over dx plus, okay, so sekarang kita ada kurungan kat sini. Bila kita dah keluarkan y, apa yang tinggal? Yang tinggal adalah negative 3 over x plus 1. Okay? Belah kanan tak ada beza tak? Tak ada beza apa-apa. So belah kanan masih kekal equal to x plus 1 to the power of 4. So now, equation ini dah mengikut standard form. So this is our px and this is our qx. Okay. So kita dah boleh move on kepada step yang seterusnya. So mencari if, iaitu integrating factor dia, iaitu kita ada e, kemudian the exponent of the integration of negative 3 per x plus 1 dan kita integrate terhadap x. Okay, so kat sini untuk memudahkan lagi integration ni, negative 3 ni kita boleh bawa keluar. Maka kita akan dapat e negative 3. Lepas tu kita ada ln 1 over x plus 1 dx. Tengok kita ada ni kan, 1 over x plus 1 ni. Bila kita ada equation yang 1 over x, persamaan x kat sini, kalau x dia kuasa 1, lepas tu kalau dia punya coefficient pun just nice, positive 1. So kita boleh convert this whole thing kepada ln terus, tanpa perlu melalui kaedah substitution pun. Okay. So kita akan dapat dekat sini equal to e negative 3 ln x plus 1. Okay, boleh direct convert je, tak ada apa. Perlu tak pelasi? Tak perlu. Pelasi untuk di peringkat awal integration ini tidak perlu lagi. Okay. Alright, lepas tu kita nak kena buat macam mana ni? Kita kena make sure e dengan ln tu bertemu supaya mereka boleh cancel out. So in order for us to do that, kita kena pastikan negative 3 yang menghalang percintaan mereka berdua ni kena belah dulu ke tepi. Okay, so how do we get the negative 3 to disappear from there? Kita dalam ln punya properties, depan tu maknanya kuasa dekat sana kan? Okay, so kita boleh tulis balik sebagai equal to e ln x plus 1 to the power of negative 3. Okay, maka kat sini kita dapat apa? Maka dapatlah kita boleh cancel out ni, maka jadilah dia x plus 1 kuasa negatif 3, ataupun kita boleh tulis sebagai 1 per x tambah 1 kuasa 3. Okay, so lepas kita dah dapat benda lah ni, kita nak kena buat apa? So remember, kita kena ambil ni, kita darab masuk dekat the whole thing yang ini. Okay, so tadi kita ada 1 over x plus 1 to the power of 3 kan? Okay, so 1 over x plus 1 to the power of 3, and then kita ada dy over dx. Lepas tu kita ada plus, lepas tu samalah kita ada 1 over x plus 1 to the power of 3, and then kita ada apa? Negative 3 per x plus 1 y. Lepas tu kita ada 1 over x plus 1 to the power of 3, dan kat sini kita ada x plus 1 to the power of 4. So nak buat macam mana ni? Okay, so sekarang kita settlekanlah algebra macam biasa. So belah kiri ni kita masih sama, kita akan dapat 1 over x plus 1 to the power of 3 dy over dx. Lepas tu yang belah sini kita darab sekali je lah kan. Ni kuasa 3, ni kuasa 1, maka dia jadi kuasa 4. So kita dapat kat sini negative 3 over x plus 1 to the power of 4. Lepas tu kita ada y lah kat sini.
Ataupun kalau nak tulis y tu dekat sebelah 3 tu pun boleh jugalah, tak ada masalah. Kemudian equal to, tengok kat sini. This is to the power of 3, this is to the power of 4. So kita boleh cancel out ni dengan satu power dekat sini, menjadikan sebelah kanan ni hanya tinggal x plus 1. Sebelah kiri ni cara kita nak selesaikan dia adalah produk bagi implicit differentiation. So seperti yang saya dah ajar dalam video sebelum ni, kita nak ringkaskan dia macam mana. So first kita tulis balik d over dx, lepas tu kurungan. Lepas tu benda pertama yang kena ada adalah y. Okay, so adalah y kat sini. Kemudian benda kedua yang kena ada adalah whatever if yang kita dapat tadi tu, iaitu inilah 1 over x plus 1 to the power of 3. So kita ada dekat sini 1 over x plus 1 to the power of 3. And then equal to x plus 1. And then kita ada differentiation kat sini, kita bawa ke sana dia jadi integration. Okay, untuk kita selesaikan dia, maka kita akan dapat 1 over x plus 1 to the power of 3y. Lepas tu equal to the integration of x plus 1 terhadap x. So senang je sebenarnya ni. Dia very straightforward punya integration. So kita akan dapat apa kat sini? Kita akan dapat x square over 2 plus x plus c. Okay, so kalau kita tinggalkan y sahaja dekat sebelah kiri, maka apa yang kita akan dapat adalah y sama dengan, okay, macam yang saya ada ajar dalam video sebelum ni, kalau tak nak pening dengan dia punya algebra, bawa dia seketul macam tu je lagi senang. So kalau dia dekat bawah, asalnya 1 over x plus 1 to the power of 3, kita bawa ke sana dia jadi atas. So kita akan dapat dekat sini, x plus 1 to the power of 3, lepas tu kurungan, tulis balik apa benda yang korang dapat ke atas tu. So dapatlah yang ini. Dah siap? Senang kan? Okay? Okay. Sekian example yang ini. Nanti tunggulah example seterusnya dalam video akan datang. Bye.